Keperluan tentera laut diraja Malaysia untuk memiliki kapal sokongan amfibi moden kini semakin mendesak seiring perubahan lanskap keselamatan maritim serantau. Dalam perkembangan terbaru, perhatian pemerhati pertahanan tertumpu kepada tawaran dari Itali yang dikatakan mahu membawa reka bentuk kapal MRSS berkeupayaan tinggi kepada TLDM, sekaligus membuka kemungkinan lahirnya aset amfibi terbesar dalam sejarah armada Malaysia. Tawaran itu datang daripada syarikat pembinaan kapal pertahanan Itali, Fincantieri, yang kini aktif memperluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kapal yang ditawarkan kepada Malaysia berasaskan reka bentuk keluarga San Giorgio yang telah dikembangkan menjadi Kalaat Beni Abbas milik tentera laut Algeria. Kalaat Beni Abbas sendiri dikenali sebagai antara platform amfibi paling moden di rantau Mediterranean dengan keupayaan operasi pelbagai peranan termasuk pendaratan marin, bantuan kemanusiaan dan pusat arahan bergerak. Reka bentuk itu dianggap sangat sesuai untuk keperluan operasi maritim moden yang semakin kompleks. Kapal tersebut dibina dengan keupayaan membawa ratusan anggota tentera, pelbagai kenderaan berperisai, serta helikopter bersaiz besar. Selain itu, ia turut dilengkapi well deck untuk operasi landing craft yang membolehkan pendaratan pasukan dilakukan secara pantas di kawasan pesisir. Bagi TLDM, kehadiran MRSS bukan sekadar menambah jumlah kapal dalam armada, tetapi menjadi elemen penting dalam meningkatkan keupayaan mobiliti strategik negara. Malaysia selama ini dilihat masih kekurangan platform besar untuk operasi pemindahan pasukan dan bantuan bencana berskala besar. Kedudukan geografi Malaysia yang dipisahkan Laut Cina Selatan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak menjadikan keperluan terhadap kapal seperti MRSS semakin penting. Kapal jenis ini mampu membawa anggota tentera, aset logistik, dan bantuan kemanusiaan dalam satu masa ke lokasi operasi yang jauh. Fincantieri pula dilihat sangat serius dalam usaha mendapatkan kontrak Malaysia apabila syarikat itu mula memperkukuhkan kerjasama industri tempatan. Langkah tersebut termasuk usaha menjalinkan hubungan dengan syarikat pertahanan Malaysia dan limbungan kapal tempatan bagi membuka peluang pembinaan bersama serta pemindahan teknologi. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelum ini turut mengesahkan bahawa Itali ada menawarkan beberapa aset ketenteraan termasuk kapal MRSS dan LMS kepada Malaysia, menerusi pendekatan kerajaan ke kerajaan atau G2G. Perkara itu secara tidak langsung menunjukkan bahawa rundingan antara kedua-dua pihak bukan lagi sekadar spekulasi media, sebaliknya sudah memasuki tahap yang lebih serius. Hubungan pertahanan antara Malaysia dan Itali juga dilihat semakin rapat dalam tempoh kebelakangan ini. Walaupun begitu, sehingga kini TLDM masih belum membuat keputusan muktamad berhubung pemilihan reka bentuk MRSS yang bakal diperoleh. Program tersebut masih berada dalam fasa penilaian dengan beberapa negara lain turut aktif membida kontrak berkenaan. Antara pesaing utama Itali termasuk Korea Selatan, Turki dan Indonesia yang masing-masing menawarkan reka bentuk MRSS tersendiri. Setiap tawaran mempunyai kelebihan tersendiri sama ada dari segi harga, teknologi, maupun pengalaman operasi. Indonesia misalnya menawarkan reka bentuk berasaskan kapal kelas Makassar yang sudah digunakan beberapa negara di rantau Asia Tenggara. Kapal tersebut terkenal sebagai platform yang lebih murah dan terbukti praktikal untuk operasi serantau. Turki pula menerusi syarikat STM menawarkan kapal amfibi moden dengan pelbagai sistem terkini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, industri pertahanan Turki semakin mendapat perhatian dunia termasuk di Asia Tenggara. Sementara itu, Korea Selatan turut mempunyai peluang besar memandangkan hubungan industri pertahanan dengan Malaysia sudah lama terjalin. Malaysia sebelum ini juga banyak menggunakan aset pertahanan dari Korea Selatan dalam beberapa cabang angkatan tentera. Walaupun persaingan dijangka sengit, tawaran Itali masih dianggap antara yang paling menarik kerana reka bentuk berasaskan Kalaat Beni Abbas menawarkan kombinasi kapasiti besar, keupayaan amfibi lengkap, serta potensi menjadi kapal pusat arahan bergerak untuk operasi pelbagai dimensi. Buat masa ini, masa depan program MRSS untuk TLDM masih belum diputuskan secara rasmi. Namun satu perkara yang semakin jelas ialah Malaysia benar-benar memerlukan kapal sokongan amfibi moden
dan reka bentuk mirip kalaat Benny Ebes dari Itali kini muncul sebagai antara calon paling serius untuk memenuhi keperluan tersebut.